Saya sangat bersetuju. Apa jua yang membawa kepada penyatuan Melayu sangat baik. Ia selari dengan syariat kita, agama kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, ini agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Itu asas kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulihi. Bila kamu berselisih pendapat apa-apa perkara, maka bawa perselisih itu kepada pendekatan agama Allah dan Rasul. Sangat cantik. Tidaklah semudah itu kita terus percaya kepada agenda yang hendak digerakkan oleh UMNO ini, iaitu Rumah Bangsa. Banyak sangat kaitan-kaitan syarat-syaratnya. Itu timbul balik keraguan. Orang yang sama, presiden yang sama, parti yang sama telah pun bersumpah bahawa tidak akan ada kerjasama dengan Pakatan Harapan. Telah membawa Allah di dalam perakuan itu, dengan sumpah itu. Wallahi wa billahi wa tallahi. Bermakna dia melibatkan, membawa Allah dalam perakuan itu untuk meyakinkan orang Melayu dan juga ahli UMNO tidak akan ada kerjasama dengan Pakatan Harapan. Tapi apa berlaku? Sumpah dikhianati selepas menang PRU 15. Yang keduanya, dalam persidangan Agung UMNO PAU, saya dapati bahawa semua ramai bersetuju mengatakan bahawa, termasuk dalam PAU itu sendiri, wakil-wakil daripada perwakilan mengatakan bahawa sokongan orang Melayu, hatta orang UMNO kepada UMNO telah pun semakin menurun. Sehingga mengatakan hanya lagi sokongan akar umbi UMNO kepada UMNO hanyalah 28%. Maka lahirlah idea yang diputuskan dalam PAU itu untuk mewujudkan, menubuhkan Rumah Bangsa. Sebab itu saya katakan tadi, jangan orang Melayu tertipu lagi. Kita bukan tak setuju, bukan tak suka penyatuan Melayu, tetapi keraguan dah ada dalam jiwa kita ini. Keraguan itulah yang saya nak ungkapkan hari ini. Timbullah macam-macam. Kadang-kadang saya pun jadi tak boleh nak fikir ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan oleh pemimpin UMNO untuk merasionalkan kenapa dia langgar sumpah, kenapa dia mengkhianati persidangan Agung UMNO. Akhirnya lain berlaku selepas PRU 15. Keluarlah istilah berbagai. UMNO tidak pernah bersama dengan DAP. Cuma UMNO bekerjasama dengan DAP. Jasa ingin pandang. Pertama sekali, dah. Payung besar dah wujud. Kalau betul lah UMNO ingin penyatuan, mari sama-sama masuk. Duduk dalam payung besar. Sekretariat Orang Melayu dah wujud. Tak usah terpandanglah ini Tun yang buat. Jujurlah. Kalau jujur ingin bersatu, payung besar dah wujud. Mari sama-sama. Saya ada dalam tu, ramai yang ada dalam tu. Datanglah, UMNO bawalah pemimpin UMNO, Datuk Zahid, Datuk Umar Hassan. Bawalah pemimpin UMNO masuk dalam payung besar. Mari kita jujur untuk membawa agenda penyatuan. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, di atas kebimbangan tadi, kalau UMNO tak nak masuk payung besar tadi, nak juga tentang Rumah Bangsa, akan timbul keraguan. Keraguan ini saya mencadangkan supaya kita ambil pendekatan orang UMNO di luar sana, anda semua berhak untuk selamatkan UMNO. Ahli UMNO yang dikatakan 3 juta itu berhak untuk menyelamatkan UMNO. Kita ambil pendekatan bagaimana seorang yang ingin kita selamatkan apabila dia lemas. Apabila lemas, macam mana cara kita selamatkan dia? Lemah dalam air, di lautan, di sungai, ada teknik dia. Teknik dia, kita terjun nak selamatkan orang yang lemas, sampai pada dia, kita lemaskan dia dulu. Kita benamkan dia. Kita benamkan dia, kita pensankan dia. Baru senang kita membawa dia ke tepi, ke darat untuk selamatkan dia. Ini pendekatan dengan UMNO. Jadi saya minta kepada orang UMNO, kepada orang Melayu, untuk PRU 16 ini, kita benamkan dulu UMNO ini. Kita lemaskan dia. Kita lemahkan dia dulu. Bila dia lemah, betul-betul lemah, baru kita offer kepada membangunkan semula. Rebrandingkan dia balik. Susun dia balik supaya dia bangun sebagai parti yang wajah baru, semangat baru, perjuangan yang benar-benar berjuang untuk agama dan bangsa. Kalau kita terima dia, keadaan dia boleh lagi ada 40 kerusi, mengidamkan 60 kerusi, kita akan tertipu lagi. Seperti mana berlaku PRU 15 dulu. Ini aja. Kalau tidak, kalau kita tak lemaskan dia, kita akan terus sama lemas. Ditipu kali yang kedua. Orang Islam, orang Melayu, jangan tertipu masuk lubang biawak 2 kali. Berhati-hatilah. Namun, kita tetap meraihkan, rindukan, cintakan, sukakan orang UMNO bersama-sama bersatu dengan parti-parti yang lain. Ini satu yang perlu ada. Itu pandangan jasa yang ingin saya lontarkan pada kali ini.